Jadi gitulah. Baca jangan baca kuat. Baca kuat makruh. Baca biar dengar di telinga. Al-isma' binafsi. Memperdengarkan telinga kita seorang je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup. Afdal dengar telinga kita seorang. Harus orang kedua dengar. Kita orang pertama, orang kedua, ni orang kedua. Orang kanan kiri dengar. Harus. Orang ketiga dengar. Makruh. 1, 2, 3. Makruh. Satu surah dengar. Haram. Maliki yaumiddin. Tepik. Ganggu majlis semayang. Haram. Ini ulama jawab. Tak dengar langsung. Mazhab Poksu. Tak sah. Tak bunyi benda. Kenapa? Kerana Nabi kata la salata liman lam yaqra. Tak sah semayang mereka yang tidak membaca. Qira'a yaqra'u qira'ah. Apa? Al-lafzu minas saut, lapah mengeluarkan suara. Nampak? Mesti berbunyi. Nah. Mazhab tedung sela, tak sah. Sung bunyi. Tedung sela dalam rok tidak sah. Walaupun dia semayang 100 tahun. Mesti bunyi Fatihah dari huruf B sampai huruf Nun 156 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun berbisik sah asal berbunyi. Faham? Hak bodoh kali tak buka terus mulut. Nampak tak? Rasa nak enjar atas muka. Nampak tak? Dia orang ngajar dia kata tunggang agama. Tak hari dengar kata kau orang. Faham? Nah, apa tu dah uti salah. Salah. Zaman Nabi semayang salah. Zaman Nabi ni. Tahu tak? Dia semayang, habis semayang dia tengok Nabi, dia pergi kat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nabi marah. Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun, semayang semula. Semayangmu tadi tak betul. 3 kali dia semayang. Nabi tetap berkata qum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula. Semayang kamu tadi tidak betul. Kamu tidak dikira semayang. Dia pun kata minta maaf banyak-banyak ya Rasulullah. Setakat tu yang aku tahu. Apa yang tak betul tolong ajari aku. Nabi pun ajar. Sumarka hatta tatma'inna raki'ah. Kamu habis dah berdiri baru boleh rakaat sampai tamakninah dalam rakaat. Rupanya sahabat ni dia tidak tamakninah. Tak sah semayang. Kenapa dia tidak tamakninah? Kerana dia tidak belajar. Tu tak belajar zaman Nabi tak sah semayang. Sedangkan zaman Nabi zaman yang paling berkat. Betul tak? Zaman paling berkat, zaman paling banyak turun malaikat ke bumi, zaman paling banyak turun rahmat, zaman paling